motor ni kan? Yang pakcik petai. Oh, Masya Allah. Jom, kita dalam rumah ni. Pakcik kat mana? Dalam rumah? Assalamualaikum. Abang sihat? Come on. Ni hadiah sikit lah. Lagilah. Ha? Masuklah dulu. Masuk rumah. Meh. Ha, abang. Oh, Masya Allah. Allah sayang abang ni. Berkat rezeki abang Ramadan yang ujung. Oh. Ingat ayah kita. Ayah saya berniaga macam tu juga dulu. Ha, bawa van kat tapi masuk ladang-ladang kerana tak boleh berniaga sini, bawa van buruk. Masuk ladang jual apa? Dulu jual kat orang ladang, jual barang-barang runcit sikit-sikit tu. Van lama-lama masuk kan. Kampung-kampung asli. Niaga-niaga. Okey bang. Masya Allah. Ni anak-anak keluarga. Keluarga ni adik. Ni anak buah. Anak buah. Memang nak tunggu setiap dekat. Nak tengok. Oh, memang tunggu saya. Nak tengok. Balik kejap. Dah ada apa-apa aja. Saya tengok dalam TikTok. Allah jumpakan. Boleh. Tapi macam ni pun ada hikmah dia. Apa dia bang? Ada hikmah dia, rezeki bagi Tuhan. Kalau tidak pun tak ada orang yang nak mengenalkan kan. Kebetulan dua petai macam tu dia kacau dah majlis. Dia dah habis macam ni. Kamu memang selalu berniaga situ? Adalah dalam bulan ni, dalam 6 hari je. Kadang-kadang saya dua petai tu lah buai virus motor merah dekat dalam pondok. Oh, motor merah tadi. Pergi dah berjual PD, kadang lokus. Mana lah kan masuk. Nah itulah tadi cerita dia. Habis dah macam itu. Ya Allah. Orang tu mula saya jual dekat depan kaki family store tu. Biasanya tak ada apa lah. Tapi masya-Allah ada rezeki hikmah bagi abang. Ada hikmah ya. Rezeki kita bertemu hari ni ha. Kalau tak ada pada Brunei. Kalau tak balik rumah dulu dah 2 hari tak balik. Tengok pakcik tu ke ziarah kan. Bagi semangat. Oh. Pasal orang suka jual petai situ, saya hati pemurah. Walaupun amal ibadat kurang, tapi hati saya pemurah. Kalau macam orang tua ada duit, dia dah RM5 nak saya jual sikat RM10. Sikat RM10? Adalah ni kata RM5. Ambil lah cik, tak apa cik. Ambil je RM5 pun ambil. Ramai juga orang. Allah beri ujian-ujian. Lagi besar ujian, lagi besar tanda Allah sayang. Cuba buat ceramah sikit. Tanda makbulnya seseorang tu di sisi Allah, ujian. Kuih raya, selamat hari raya. Awal raya. Raya cik saya pun dah tak ada ayah mak ni kan. Tengok pakcik susah ni. Saya tak ada ayah mak, meninggal dah. Baju lama ada, tak baik. Muat bang, cuba try bang. Cuba. Boleh tu. Bang. Wah, sedih pula kita awal raya ni. Panggil kahwin. Meh cip di sebelah kita ambil gambar dia tu meh. Ambilkan gambar satu. Sepasang pula tu baju. Kedai kan. Cantik dah, cantik. Terang kat luar. Nah, kita doalah sikit sebelum gerak ni. Kami sayangi, redha Allah terima kami dunia dan akhirat. Bantu orang miskin dan yatim, bantu orang susah dalam dunia, kabul doa kami. Pandang kami dengan rahmat kasih sayang Allah. Terimalah kami, alhamdulillah alamin. Cik, peluk sikit ah. Masya-Allah. Jazakallah cik sihat je. Sayang Allah. Sihat je. Kebaikan pak cik tu pasti ada tu, yang Allah terima. Nampak ujian tapi rahmat.